polis menjadikan kita patuh pada perkataan dia lah. Jadi ini satu perkara lagi yang saya rasa cukup berbahaya. Kita dah tengok macam-macam yang terbaru yang berlaku pada Tuan Haji Mat Sabu, bukan? Jadi bentuk kekerasan, bentuk apa saja yang mereka fikir boleh untuk menangkap, tapi selalunya mereka kan kasar, kan? Kita dah tengok apa yang berlaku pada Tuan Haji Mat Sabu. Kita dah tengok apa yang mereka lakukan pada Datuk Seri Anwar, ya, dikejar, diligan macam penyamun, sedangkan dia ketua pembangkang, ya. Ketua pembangkang di tempat lain di UK maknanya dilayan macam menteri, macam Perdana Menteri, sebab dia ketua pembangkang. Satu ketua kerajaan, satu ketua pembangkang. Jadi ini yang berlaku sekarang. Ini yang saya rasa sudah sampai ke tahap yang saya rasa tak, kalau kita waras, kalau kita tahu apa yang berlaku di tempat lain, kita tak boleh terima benda ini. Kita tak boleh terima benda ini, ya. Satu lagi yang peruntukan yang ada dalam undang-undang ini ialah satu peruntukan yang mengatakan bahawa hanya boleh dilakukan di tempat-tempat tertentu sahaja. Di situ tak boleh di sekolah, di hospital dan sebagainya. Saya nak sebut satu perkara. Macam mana kalau sesuatu perkara yang menjadi isu tu berlaku umpamanya di hospital, katakan ada seorang mati, ya, pisau ataupun jarum tertinggal dalam perut, kesilapan doktor ke apa ke, takkan nak demonstrasi di tempat lain pula, bukan? Ataupun melibatkan bagi seorang jururawat dibuang kerja dengan zalim di situ. Kalau dah tak boleh buat demonstrasi di situ, kat mana lagi? Jadi ini perkara-perkara yang tak logik, yang lebih menyusahkan lagi. Jadi sebab itu saya setuju bahawa pihak Pakatan Rakyat memboikot pengundian ini, ya. Pada mulanya minggu lepas saya dengar dia kata bahawa kabinet akan menarik balik, melihat balik, tapi tak berlaku. Dia gimmick saja. Dia kata nak semak balik, dia kata nak tengok balik, lepas tu kemarin diluluskan. Jadi ini yang berlaku, semakin sikit, semakin sempit, ya, semakin dicekik ruang yang ada tu. Lebih teruk lagi daripada zaman British lagi. Lebih teruk lagi pada zaman sebelum mereka. Sebab itu saya melihat PRU yang ke-13 ini ialah kesempatan untuk tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan sekalian, untuk memerdekakan negara kita buat kali yang kedua. Untuk mengisi sebenarnya kemerdekaan negara kita. Sebab kita nama saja merdeka, tapi kita tak merdeka. Rakyat tidak merdeka, rakyat tidak berdaulat, rakyat tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan, untuk betul-betul, ya, mengisi apa yang patut mereka lakukan. Kita tak boleh menentukan apa yang kita nak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini satu perkara yang sangat penting, dan saya rasa sudah sampai ke tahap yang kita tak teratur lagi dah. Tahun 2007, ya, bersih 2007, hasilnya hilang 5 negeri, termasuk wilayah 6. Jadi kali ini dia tahu kalau ada bersih lagi, silap-silap bersih habis dah. Bersih 2, itu sebab bersih 2 tu dia cukup takut dah sampai hospital pun tembaknya, ya. Jadi ini memang menakutkan, dan saya rasa ya, dan kita tahu di seluruh dunia kebanyakan kerajaan yang ketakutan ini, terrified government ini, paranoid government ini, adalah merupakan kerajaan yang takut dengan demonstrasi. Mereka takut orang menghimpun, cukup takut. Dan sekali lagi yang saya fikir kita harus ingat ialah ciri kerajaan yang nak jatuh ini adalah kerajaan yang banyak beli senjata. Dia beli kapal selam, dia beli kapal terbang, dia beli tank, dia beli macam-macam senjata, kerana komersialnya besar. Ini satu perkara yang saya rasa cukup menarik. Di seluruh dunia kerajaan-kerajaan yang nak jatuh, kerajaan-kerajaan yang korup, kebanyakannya, kesemuanya boleh katakan membeli senjata dengan bilangan, dengan harga yang cukup mahal, ya? Sebab itu hari ini kita tengok dalam Perhimpunan Agung UMNO hari ini, kita dengar, kita baca bahawa naib presiden bersedia untuk tak dicalonkan. Iyalah, dah kaya, masing-masing dah paling tidak 2-3 penggal, dah 2-3 portfolio menteri dipegang. Kalau tidak pun chairman sana, chairman sini, pensionnya berapa, kan?
Jadi kalau tak dicalonkan pun tak mengapa, kan? Tapi itu gimmick je baru, kita pun tak tahu ya ke tidak, bukan? Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, rang undang-undang Perhimpunan Awam, Perhimpunan Aman 2011 ini adalah satu rang undang-undang yang saya rasa memang sengaja diletakkan di situ sebagai petanda bahawa kalau berlaku sesuatu, umpamanya penipuan pilihan raya yang cukup teruk dan rakyat ke jalan raya, ini akan digunakan. Ini akan digunakan. Dan saya melihat ini satu strategi, ya, satu perancangan yang cukup jelas menunjukkan bahawa sesuatu yang dahsyat akan berlaku. Mengapa mereka buat sekarang ini? Satu lagi, saya nak sebutkan, kononnya pericaran darurat ditarik balik. Tetapi saya terkejut. Ada satu yang ditarik balik, pericaran darurat tahun 1964. Sebenarnya ada 4, tahun 64, tahun 66, tahun 69, tahun 77. Yang ditarik 69, tahun 66 dan 77. 64 tak ditarik lagi. Jadi masih ada satu lagi pericaran darurat yang masih hidup. Apa maknanya pericaran darurat ni? Pericaran darurat ni bermaksud macam pisau lah, macam pisau yang boleh digunakan lagi. Sebab pisau itu masih belum lagi ditumpulkan. Jadi kalau mereka terdesak, mereka boleh gunakan. Dan kita sudah lihat gimmick nak mansuhkan ISA. Lepas tu bukan mansuhkan, 13 orang dicukupnya. Jadi ini yang berlaku. Ini yang berlaku, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita, ya, sama-sama menyebarkan segala maklumat, segala kesedaran yang kita dapat malam ini, supaya kita dapat menyumbang, supaya kita dapat merancang, ya. Sebab seperti yang disebut oleh sahabat saya tadi, tak guna kita setakat dengar dan balik, ya. Kita kena dengar, balik dan sebarkan. Dengar, balik dan buat apa yang perlu kita buat untuk memastikan bahawa bila PRU datang, kita dapat menukar kerajaan di Putrajaya. Selagi tak bertukar, jangan harap ada perubahan. Kalau berubah pun, kalau bertukar pun, ya, masih banyak perkara yang paksa kita betulkan. Penggal pertama, habis masa, habis tenaga untuk mencuci segala kekotoran yang mereka tinggalkan. Penggal kedua baru dapat deliver, baru dapat tunaikan, buat apa yang kita janjikan. Penggal pertama saya fikir hanya untuk membersihkan segala kekotoran yang mereka tinggalkan. Itu pun kalau mereka tak kacau, ya. Kita jangan lupa macam di Selangor sekarang ni, ya. Masalah air tak selesai lagi, walaupun kita dapat perintah negeri, ya. Masih ada pengacau-pengacau lagi. Dan kita jangan lupa, ya, kalau Pakatan berkuasa, kita berjanji untuk memberi kebebasan kepada rakyat, dan mereka akan buat kacau. Mereka akan buat kacau. Itu sekarang yang mereka bermati-matian mengumpul duit supaya kalau betul-betul kalah nanti mereka ada duit. Dan ini yang menjadi bahaya dan ancaman kepada kita. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Bila ditutup, benda yang akan kuat mengganggu hati manusia. Jadi nanti mereka gunakan senjata itu. Tapi dengan keimanan kita kuat, kuatkan keazaman kita, kuatkan semangat jihad kita, tiup semangat jihad kita, pesan kepada saudara mara kita, jaga ahli keluarga kita, ingatkan mereka perjuangan Islam, perjuangan yang suci, perjuangan yang akan membawa kebahagiaan, keselamatan, insyaAllah kita akan dapat menangani segala serangan, sama ada dalam bentuk-bentuk duit seperti yang nyatakan tadi, duit pada itu banyak musik ahli manusia. Jadi harap-harap berbuat, kita tingkat terus untuk meminta musuh-musuh Allah, bukan musuh-musuh Allah. Jadi tuan-tuan, saya berjanji dengan saudara berhormat, saya bagi masa 2-3 minit untuk beliau pergulungan sedikit suntikan semangat pada kita yang hari terbaru ini, dan selepas ini ada jawapan akan apa-apa bersyukur. Kalau tadi habis lah. Habis kita sekali boh, masih habis ada lagi. Patut Prof lah menggulung. Tapi bolehlah disuruh kita cakap sikit lah, menggulung. Menggulung ni perkara paling senang. Yang susah ni menghampar. Menggulung lipat aja lah, kan.
Macam kita sekarang ni, tapi sebenarnya suasana kita nak menggulung susah. Sebenarnya senang, pilihan raya kita gulung aja. Tapi kenapa? Kerana orang kita ni sebenarnya ada dua perkara yang agaknya pasal kerana cara hidup kita. Pertama, tentang kehidupan yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan tidaklah aku merintahkan manusia itu menyembah aku melainkan setelah mengikhlaskan agama dan menjauhi kesesatan. Wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Supaya mereka menjaga sembahyang, bayar zakat, dan itulah agama yang lurus. Sebenarnya kita membesar dalam tidak mengenali keikhlasan. Keikhlasan dalam saya ambil kat sini dalam bentuk ibadat. Saya kata saya dan kawan-kawan saya dan anak saya, jiran saya, ramai kenalan-kenalan saya pergi semayang kerana orang semayang, ambil air semayang kerana nak semayang, puasa kerana bulan puasa. Maka mereka tidak belajar bagaimana untuk mencari sebenarnya mengikhlaskan agama. Yang kita maksud adalah kita berbuat sesuatu itu kerana Allah. Maka bila kita tak dapat rasa berbuat sesuatu kerana Allah, hari ini kita lihat manusia memerintah kita dengan tidak ikhlas pun kita tak nampak. Kita tak nampak kerana kita tidak mengikhlaskan diri pada Allah. Maka manusia merintah dah tentu tipu, dah tentu kelentong. Tapi berapa ramai kata okey bagus, Barisan Nasional, undilah semua undi. Kita tidak nampak. Mungkin kerana inilah akibatnya bila Allah kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur aku tambah, kalau kamu kufur akan nikmatku, azabku amat pedih. Jadi Allah beri kita satu nikmat besar keislaman yang sepatutnya kita perbesarkan benda ini dan menjadi kekaguman kepada orang lain yang tidak Islam untuk melihat berapa hebatnya Islam ini agama Allah. Tapi kita yang mewakili Islam 54 tahun kita tak tunjuk, dan kita terbiar dalam keadaan tu. Maka hari ini Allah berikan kita duduk dalam satu pemerintah yang zalim. Ini mungkin bala daripada Allah untuk kita, tuan-tuan. Mungkin sebab individu kita. Tapi saya perhatikan perkara ini. Kalau ada seorang dua yang nak marah, mungkin dia yang betul. Tapi kalau ramai tak marah, yang tu ramai tak betul. Sebab ini saya tengok lama. Saya bukan dulu nak sangat jadi pelakon, tuan-tuan. Saya nak cari duit. Tapi saya punya kehidupan saya ni, saya suka bercampur dengan orang-orang pandai macam profesor-profesor. Saya suka jadi orang bodoh di banyak tempat. Sebenarnya sekian lama saya jadi orang bodoh di kalangan hakim-hakim.